Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya berkongsi panduan bina video Powtoon dan embed dalam VLE atau ekspor ke YouTube. Caranya yang pertama iaitu New Tab, Powtoon. Klik Start Now. Kemudian login dengan akaun Gmail iaitu G+ sini, klik sini. Kemudian tunggu. Okey, dah login. Okey, contohnya kita nak mulakan Powtoon yang baru. Create. Okey, ini contoh school punya . Saya lebih sukakan guna yang blank. Klik edit. Lepas klik edit, tunggu. Okey, kalau anda lihat dia seakan-akan PowerPoint, cuma dia menggunakan ikon-ikon yang lebih berbentuk kartun dan ada pergerakan ataupun animasi. Fungsi style di atas ni iaitu bila kita gerakkan, contohnya yang ini kena beli ya. Okey, yang ni boleh digunakan. Apakah tajuk anda? Contohnya kalau untuk pembelajaran, saya pilih yang ni contohnya untuk tulis tajuk . Double klik. Tajuknya iaitu apa tajuk dia? Pelan dan dongakkan. Saya suka font ni. Saya tukar warna. Apply. Boleh tukar size. Tarik. Gerakkan ke atas. Okey. Seterusnya ambil gambar . Image. Pelan rumah banglo. Okey, so kita download gambar ni. Kemudian pada Powtoon blank tadi, saya add image. Sini boleh, sini pun boleh. Upload image. Today. Ingress. Dan double klik. Gambar ni dah ada. Kita boleh pusingkan. Dan susunlah ikut cita rasa. Okey. Kemudian tulis. Kalau nak perkataan tu keluar satu-satu. Double klik. Contoh. Dan rumah. Saiz tulisan mungkin lebih kecil. Warna. Apply. Dan kita letakkan animasi kartun yang sesuai. Okey. Pilih yang animation ni, dia ada bergerak. Dan sekarang kita settingkan
Okey, yang ni keluar. Lepas tu keluar pelan 0.5 pelan. Okey, lepas tu contoh pelan rumah. Okey, dan orang ni. Dan kita boleh letakkan yang ni untuk transition. Okey, cuba run. Okey, jadi yang ni cepat sangat Yang ni kita ganjakkan. Yang ini pun kita ganjakkan. Ini pun kita ganjakkan. Pilih contohnya dia datang dari kiri ke kanan. Pelan ni kita settingkan dia macam ni. Dan yang ni datang dari atas ke bawah. Okey. Jadi kita buat semula. Klik sini. Okey, betul. Okey. Dah, siap. Dah sekali dipadam. Okey. Ini contoh satu saja Katalah nak letakkan muzik. Muzik boleh pilih yang free, ada banyak pilihan sini. Contohnya yang ni, klik add. Buffering, kemudian apply. Okey. Kita boleh cuba. Okey, stop. Okey, dah siap. Save. Save. Kemudian pergi dekat dashboard. Okey, yang ini tadi. Klik pencil, tukar kepada My Try. Auto. Dan tekan enter. Okey, bila kita klik sini, kita boleh share. Okey, kita boleh share pada more. Nak share, kita boleh embed. Pilih screen sama dengan link atas dan share, ataupun export ke YouTube. Pilih free medium. Okay, contoh akaun ni, kemudian export. Jadi dia memang ada logo auto, jadi dia kata Q. Close. Boleh try juga HD export untuk gambar yang lebih berkualiti. Okey. Boleh cuba untuk seterusnya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.